Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 2 yang terdiri daripada 6 orang ahli kumpulan akan membentangkan tugasan 1, isu dan cadangan yang bertajuk penerapan nilai dan etika dalam kalangan guru di sekolah menengah. Mari kita mulakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebelum kami memulakan pembentangan, izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan kami yang terlibat dalam tugasan ini. Baiklah, saya sendiri Aina Yasmin binti Muhammad Faisal dengan nombor matrik P158612, Nur Fatihah binti Rosnizam P156354, Nur Farhanis binti Muhammad Faizal P156198, Intan Raihana binti Rosli P157099, Nurul Azrina binti Ahmad Zamri P155839 dan Nur Haliza binti Mat Yusof P155465. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Fatihah binti Rosnizam, nombor matrik P156354. Seterusnya, pengenalan bagi falsafah pendidikan ialah asas pemikiran, prinsip dan nilai yang membentuk arah tuju sistem pendidikan sesebuah negara. Ia menerangkan tujuan pendidikan, cara pelaksanaannya serta hasil yang ingin dicapai terhadap individu dan masyarakat. Di Malaysia, kita berpegang kepada falsafah pendidikan kebangsaan FPK yang digubal pada tahun 1996. FPK menekankan usaha melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Pendidikan dalam kerangka ini bukan sekadar penyampaian ilmu, tetapi juga satu proses pembentukan akhlak, sasiah dan tanggungjawab. FPK turut menjadi landasan utama kepada dasar pendidikan, kurikulum, latihan guru serta hala tuju sistem pendidikan negara secara menyeluruh. Seterusnya, nilai dan etika dalam pendidikan sangat penting kerana ia memberi kesan secara langsung kepada pembentukan sasiah pelajar, profesionalisme guru dan persekitaran sekolah secara keseluruhan. Pertama, pendidikan yang berteraskan nilai membentuk pelajar menjadi insan yang beradab, bertanggungjawab dan berintegriti, iaitu sejajar dengan matlamat melahirkan generasi berkualiti. Kedua, guru yang mengamalkan etika profesional akan menjadi contoh teladan yang baik kepada murid. Ia juga mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih positif, aman dan berkesan. Ketiga, nilai-nilai seperti hormat, tolak ansur dan keadilan memainkan peranan penting dalam membina hubungan yang harmoni antara semua warga sekolah dan komuniti luar. Ini secara tidak langsung menyokong misi sekolah sebagai institusi pembentukan insan yang seimbang dan beretika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Haliza binti Maisuf, nombor matrik P155465. Saya akan membentangkan objektif kajian iaitu mengenal pasti tahap penerapan nilai dan etika dalam kalangan guru sekolah menengah. Yang kedua adalah menganalisis peranan guru sebagai model teladan dalam menyemai nilai murni kepada pelajar. Menilai kesan penerapan nilai dan etika guru terhadap perkembangan sosial pelajar. Seterusnya, mengenal pasti cabaran yang dihadapi guru dalam mengamalkan nilai dan etika profesional. Yang terakhir adalah mencadangkan langkah-langkah untuk memupuk amalan nilai dan etika dalam kalangan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Raihana binti Rosli. Hari ini saya akan kongsikan tentang penerapan nilai dalam falsafah pendidikan kebangsaan dan bagaimana ia memainkan peranan penting dalam sistem pendidikan Malaysia. Baiklah, pertama sekali apa yang saya ingin highlightkan di mana falsafah pendidikan kita berasaskan prinsip melahirkan individu yang seimbang daripada segi ada 4 lah, intelek, rohani, emosi dan juga jasmani. Ini bermaksud pendidikan bukan sekadar pencapaian akademik tetapi juga membentuk peribadi yang berakhlak mulia dan bertanggungjawab. Okey, bagaimana nilai ini diterapkan? Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggungjawab, kasih sayang dan juga hormat diterapkan melalui pengajaran secara langsung dalam bilik darjah serta melalui aktiviti kurikulum dan budaya sekolah lah. Guru berperanan yang paling penting dalam memastikan nilai ini menjadi sebahagian daripada kehidupan pelajar.
Okey, selain daripada itu, penerapan nilai membantu dalam pembentukan sasiah pelajar. Kiranya kita dapat melahirkan individu yang berakhlak mulia dan mampu menjadi pemimpin yang berwibawa. Pelajar yang dididik dengan nilai-nilai murni akan lebih bertanggungjawab dan mampu memberi sumbangan positif kepada masyarakat. Selain daripada itu juga, kalau kita lebih pandang kepada jauh, pendidikan yang berlandaskan nilai murni turut berperanan dalam mewujudkan masyarakat yang harmoni lah. Apabila nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan seharian, kita dapat membentuk masyarakat yang beretika, penyayang dan bersatu padu yang amat penting dalam negara yang berbilang kaum kita seperti di Malaysia. Okey, akhir sekali, usaha memperkukuhkan dan meneruskan. Ini adalah satu usaha yang sangat susah, tetapi dengan penerapan nilai dalam pendidikan perlu dilaksanakan secara berterusan. Nilai-nilai ini bukan sekadar teori, tetapi perlu diamalkan dalam kehidupan seharian. Dengan itu, kita dapat memastikan generasi masa yang akan datang terus menjadi individu yang berakhlak dan mampu membentuk negara yang lebih maju dan harmoni. Apa yang dapat saya simpulkan daripada teori ini, pendidikan bukan sekadar ilmu tetapi juga pembentukan peribadi dan nilai lah yang menjadikan asas dalam corak masa depan negara kita. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Farhanis. Saya akan menerangkan tentang etika dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Yang pertama, definisi etika. Etika bermaksud prinsip moral atau sistem akhlak yang mengawal tingkah laku seseorang dalam masyarakat. Etika dari perspektif Islam. Dalam Islam, etika berasaskan Al-Quran, bertakwa kepada Allah, menegakkan tingkah laku yang betul. Seterusnya, etika dalam falsafah. Etika berkait dengan konsep kehidupan iaitu hidup yang bernilai dan bermoral tinggi. Seterusnya, etika profesional merujuk kepada garisan panduan untuk meningkatkan disiplin, produktif dan tingkah laku profesional dalam sesuatu bidang. Yang terakhir, etika perguruan. Satu set tanggungjawab guru terhadap pelajar, ibu bapa, rakan sejawat, masyarakat dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Azrina binti Ahmad Zamri, nombor metrik P155839. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang peranan guru dalam falsafah pendidikan kebangsaan atau ringkasnya FPK. FPK merupakan asas yang sangat penting dalam sistem pendidikan negara kita. Tujuannya adalah untuk membentuk insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berlandaskan kepercayaan kepada Tuhan. Dalam kerangka ini, guru memainkan peranan yang sangat besar. Guru bukan hanya menyampaikan ilmu, malahan membimbing, membentuk sasiah serta menjadi ejen perubahan dalam masyarakat. Guru juga menyemai nilai murni seperti kejujuran, tanggungjawab dan keikhlasan melalui contoh teladan dan hubungan harian dengan pelajar. Di samping itu, pembelajaran sepanjang hayat amat penting bagi guru. Guru perlu sentiasa meningkatkan ilmu dan kemahiran terutamanya dalam menghadapi perubahan teknologi dan kurikulum semasa. Namun, kita juga harus akui bahawa kerjaya guru ini penuh dengan cabaran. Antaranya beban tugas, tekanan emosi dan harapan masyarakat yang tinggi memerlukan sokongan yang berterusan daripada pihak pentadbir, rakan sekerja dan pihak kementerian. Sokongan ini penting untuk memastikan guru terus cekal dan profesional dalam menjalankan tanggungjawab mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Rahna binti Rosli. Nombor metrik saya P157099. Hari ini saya akan membincangkan satu isu yang semakin mendapat perhatian di mana kerja sambilan dalam kalangan guru. Mengapa guru memilih untuk melakukan pekerjaan sambilan? Yang dapat saya nyatakan, terdapat beberapa faktor utama yang mendorong mereka ke arah ini. Antaranya adalah peningkatan kos sara hidup yang menyebabkan sebahagian guru-guru sebegini mencari pendapatan tambahan melalui perniagaan dalam talian atau perkhidmatan penghantaran lah. Selain daripada itu juga, mereka juga perlu mengimbangkan antara tugas utama sebagai pendidik dengan kehidupan peribadi.
benda ini tidak mudah jika masa mereka terlalu padat dengan pekerjaan tambahan lah. Okey, so bagaimana kita nak menangani cabaran ini? Ada beberapa langkah yang boleh diambil. Pertama sekali adalah kita pandai menguruskan masa dengan kewangan lah. Kiranya kita boleh membantu guru mengaturkan jadual dengan lebih baik dan merancang kewangan mereka dengan lebih berkesan. Yang kedua, kita mengadakan latihan profesionalisme berterusan untuk memastikan mereka kekal kompeten dan etika kerja mereka terpelihara. Okey, kesimpulan yang boleh saya simpulkan di sini, kerja sambilan boleh memberikan manfaat dari segi kewangan, tetapi tanpa pengurusan yang baik, ia berisiko menjejaskan kualiti pendidikan dan keistimbangan kehidupan seorang guru. Oleh itu, sokongan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia serta pihak sekolah seperti kenaikan allowance dan juga latihan pembangunan profesional amat penting untuk membantu guru menjalankan tanggungjawab mereka dengan lebih baik. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Farhani. Saya akan membentangkan isu berkaitan dengan pengurusan masa guru. Isu ini terjadi kerana guru tidak ada jadual harian yang jelas. Tanpa perancangan harian yang sistematik, guru cenderung bekerja secara spontan dan tidak tersusun. Ketidakadaan jadual kerja atau senarai tugasan menyebabkan tugas tertangguh atau dilakukan pada saat-saat akhir. Isu seterusnya ialah sikap guru yang suka menangguh kerja. Sikap suka menangguh tugasan menyebabkan guru perlu menyelesaikan banyak perkara dalam masa yang singkat, terutamanya menjelang tarikh akhir. Ini menimbulkan tekanan dan menjejaskan kualiti kerja. Antara cara penyelesaian yang boleh dilakukan ialah menyusun keutamaan tugasan. Guru perlu belajar membezakan di antara tugas penting dan tugasan yang mendesak, serta merancang tugasan mengikut keutamaan. Contohnya menggunakan kaedah seperti penting vs mendesak. Seterusnya menggunakan kaedah sediakan senarai tugasan harian dan mingguan. Yang kedua, merancang masa dengan lebih sistematik dengan menggunakan planner harian, mingguan atau digital calendar untuk merancang waktu pengajaran, mesyuarat, semak kerja pelajar dan rehat. Tetapkan blok masa khusus untuk belajar tertentu. Contoh, masa menyemak buku pada hari tertentu sahaja. Kesimpulannya, pengurusan masa yang lemah dalam kalangan guru boleh menjejaskan kualiti mengajar dan kesejahteraan diri. Oleh itu, guru perlu dilengkapi dengan kemahiran merancang masa menggunakan teknologi dan mendapat sokongan daripada pihak sekolah. Dengan pengurusan masa yang baik, guru dapat melaksanakan tugas dengan lebih cekap dan seimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Azrina binti Ahmad Zamri, nombor matrik P155839. Di sini saya akan menghuraikan tentang isu tekanan kerja. Tekanan kerja adalah salah satu yang menjadi isu dalam menerapkan nilai dan etika di kalangan para guru. Di sini saya huraikan beberapa punca serta cadangan penyelesaian bagi isu tekanan kerja ini. Okey, yang pertamanya keletihan emosi. Dalam bahasa mudahnya, burnout. Ini disebabkan oleh tekanan kerja yang berterusan dan menyebabkan guru menjadi letih secara mental dan emosional. Okey, punca kedua isu tekanan kerja ini adalah beban tugas yang berlebihan. Guru perlu menjalankan tugas-tugas bukan akademik seperti pengurusan data, dokumentasi dan aktiviti kokurikulum yang secara tidak langsungnya mengganggu fokus utama tugas seorang guru sebagai pendidik. Yang ketiga, konflik peranan. Guru menghadapi konflik untuk seimbangkan tuntutan pentadbiran seperti KPI dan tanggungjawab moral dalam mendidik sasiah pelajar. Dan yang terakhir, tekanan kerja juga kadangnya berpunca daripada tingkah laku pelajar yang sangat mencabar. Antaranya, masalah disiplin pelajar yang kurang hormat terhadap para guru. Juga gangguan tingkah laku pelajar seperti pelajar yang ADHD, ODD yang kadang-kadangnya menolak dan tidak berminat terhadap aktiviti PDP. Okey, berikut adalah beberapa penyelesaian yang saya boleh cadangkan dalam kita mengatasi isu tekanan kerja ini. Pertamanya, sokongan moral dan profesional daripada pihak pentadbir. Pihak pentadbir perlu mewujudkan ruang komunikasi dua hala antara guru dan pihak pentadbir.
Okey, selain itu, penghargaan yang berkala bagi menghargai usaha guru juga perlu dilakukan bagi meningkatkan motivasi dan mengurangkan kecenderungan untuk bersara awal. Okey, kedua, pengambilan pembantu pengurusan sekolah bagi menyokong operasi pentadbiran sekolah yang tidak melibatkan tugas seorang guru. Cadangan seterusnya adalah pengstrukturan semula tugas guru. Ini juga perlu dilakukan bagi mengurangkan tugasan bukan pedagogi seperti data, dokumentasi dan menyerahkan tugasan tersebut kepada pembantu takbir atau staf sokongan seperti yang saya sebutkan sebentar tadi. Dan akhir sekali, cadangan yang terakhir adalah pengurusan disiplin pelajar yang efektif. Pihak sekolah perlu menyediakan polisi disiplin sekolah yang jelas dan konsisten, dan kerjasama daripada tiga pihak ini iaitu guru, ibu bapa dan masyarakat juga menjadi peranan utama dalam melahirkan pelajar yang berdisiplin dan berakhlak tinggi. Okey, kesimpulannya, tekanan kerja bukan sahaja menjejaskan kesejahteraan guru, malah mengganggu keupayaan guru dalam menerapkan nilai dan etika dalam pengajaran. Secara keseluruhan, pendekatan menyeluruh diperlukan untuk menjamin kesejahteraan guru dan keberkesanan pendidikan nilai dalam bidik darjah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Fatia binti Rosnizam, nombor matrik P156354, dan hari ini saya akan membentangkan tajuk kepatuhan kod etika. Topik ini sangat penting kerana ia melibatkan integriti dan profesionalisme seorang guru dalam menjalankan tugas harian. Antara isu utama yang sering berlaku ialah penyalahgunaan media sosial oleh guru. Ini contohnya menyebar kenyataan politik, maklumat palsu dan tingkah laku yang tidak sopan yang boleh mencermarkan imej profesion. Selain itu, sikap tidak profesional dalam PDP seperti tidak bersedia, guna bahan yang tidak sesuai atau sambil lewa juga menjejaskan kualiti pendidikan. Semua ini memberi kesan langsung kepada murid sama ada dari segi motivasi, pencapaian akademik maupun sahsiah mereka. Untuk mengatasi isu ini terdapat dua langkah. Pertama, latihan profesionalisme berterusan. Guru perlu menghadiri latihan secara berkala sepanjang tempoh perkhidmatan. Ini berfokus untuk latihan yang merangkumi isu semasa seperti media sosial, tekanan kerja dan konflik etika. Kedua, pemantauan dan penguatkuasaan etika, iaitu pihak pentadbir perlu ada mekanisme pemantauan yang telus, termasuklah pemantauan tingkah laku guru di sekolah maupun di atas talian. Tindakan yang tegas dan adil perlu diambil jika berlaku pelanggaran etika oleh guru. Kesimpulannya, isu ketidakpatuhan kod etika guru ini boleh menjejaskan nama baik profesion dan pencapaian murid. Oleh itu, latihan berterusan dan pemantauan yang berkesan sangat penting untuk memastikan profesion keguruan kekal dihormati dan dipercayai oleh seluruh masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aina Yasmin binti Muhammad Faisal, nombor matrik P158612. Hari ini ingin membentangkan isu yang kritikal dalam konteks penerapan nilai dan etika dalam kalangan guru, iaitu isu kepedulian guru. Baiklah, dalam sistem pendidikan, guru bukanlah sekadar penyampai ilmu tetapi turut berperanan sebagai pembimbing sahsia dan emosi pelajar. Namun begitu, timbulnya isu ketidakpedulian guru semakin hari semakin membimbangkan, dan ini merujuk kepada sikap guru yang tidak mengambil berat terhadap kesejahteraan pelajar, di mana baik dari aspek emosi, sosial ataupun akademik. Antara isu-isu utama yang dikenal pasti termasuklah tingkah laku negatif guru seperti menyindir, melabel pelajar secara berlebihan, mengamalkan sikap pilih kasih serta kurang memberi perhatian secara individu kepada pelajar. Punca utama termasuklah guru ini tidak benar-benar berminat dalam profession ini serta beban kerja yang melampau tanpa pemantauan berkesan daripada pihak pentadbir sekolah. Kesan daripada ketidakpedulian ini amatlah serius, di mana pelajar akan hilang motivasi, berasa terpinggir dan akhirnya gagal berkembang secara holistik seperti yang digariskan dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Bagi mengatasi isu ini, beberapa cadangan telah dikemukakan. Antaranya ialah pemantauan berkala terhadap prestasi guru oleh pihak pentadbir, sesi kaunseling dan tata tertib terhadap guru yang bermasalah,
sokongan moral daripada rakan sejawat, ganjaran dan pengiktirafan kepada guru yang menunjukkan kepedulian yang tinggi, pemilihan calon guru yang benar-benar berminat dan berpotensi serta pengurangan guru sandaran yang tidak terlatih bagi menjamin kualiti pendidikan. Kesimpulannya, kepedulian guru bukanlah lagi satu pilihan tetapi ianya satu keperluan kritikal dalam melahirkan generasi berilmu dan berakhlak. Di samping itu, guru yang prihatin, beretika dan profesional mampu mencorakkan suasana pembelajaran yang positif dan bermakna. Makanya, semua pihak terutamanya guru, pentadbir dan pembuat dasar perlulah berganding bahu agar matlamat pendidikan negara dapat direalisasikan secara menyeluruh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Haliza binti Mat Yusof, nombor matrik P155465. Saya akan membentangkan salah satu isu yang telah dibangkitkan, iaitu isu cabaran abad ke-21. Guru mempunyai cabaran dalam pembelajaran abad ke-21 iaitu dalam kelemahan penguasaan teknologi dalam kalangan guru yang masih lagi lemah, iaitu cabaran menguasai teknologi moden dan ramai lagi guru yang lama menggunakan kaedah tradisional dan belum bersedia sepenuhnya untuk Pak 21. Tahap pengetahuan guru terhadap Pak 21 juga masih lemah, iaitu guru belum memahami sepenuhnya objektif dan konsep Pak 21 ini akan menyukarkan guru untuk memberi pembelajaran dalam kelas. Cara penyelesaiannya terdapat beberapa cara, iaitu yang pertama ialah latihan profesional guru berterusan, iaitu dengan menyediakan kursus berkala seperti Pak 21 dan integrasi profesional. Ianya dapat melatih guru dalam penggunaan teknologi, pedagogi aktif dan penerapan nilai secara kontekstual. Seterusnya adalah sokongan kepimpinan sekolah, iaitu pentadbir menjadi model teladan dan memberi ruang inovasi kepada guru, serta juga menyediakan budaya sekolah yang menyokong penerapan nilai dan etika dalam Pak 21. Seterusnya ialah pemantauan dan penilaian oleh KPM, iaitu KPM menyediakan modul khas penerapan nilai murni berdasarkan FPK, iaitu Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Pak 21. Kesimpulannya, cabaran pembelajaran abad ke-21 ini memberi kesan kepada guru bagi membentuk pelajar pada masa kini, iaitu oleh itu strategi seperti latihan guru yang berterusan, penggunaan teknologi beretika serta sokongan sistematik daripada pihak berkepentingan adalah kunci kejayaan transformasi pendidikan selaras dengan aspirasi pendidikan falsafah pendidikan kebangsaan. Sekian, terima kasih. Sebagai penutup, ingin kami tegaskan bahawa guru bukanlah sekadar pendidik tetapi merupakan ejen penting dalam pembentukan sasiah dan nilai pelajar. Keberkesanan peranan ini amatlah bergantung kepada sejauh mana guru menghayati dan mengamalkan nilai murni serta etika profesional dalam profesi mereka. Nilai seperti integriti, kejujuran, rasa hormat dan tanggungjawab bukanlah sahaja membentuk persekitaran pembelajaran yang kondusif, tetapi ianya turut memberi kesan langsung terhadap perkembangan akademik, sosial dan psikologi pelajar. Dalam konteks ini, guru perlu menjadi teladan, mempamerkan nilai-nilai tersebut dalam setiap tindakan dan interaksi harian mereka bersama pelajar. Sikap guru yang konsisten dengan etika dan nilai akan mewujudkan suasana bilik darjah yang harmoni dan menyokong pertumbuhan sasiah pelajar secara menyeluruh. Baiklah, akhir sekali, usaha pengukuhan nilai dan etika guru tidak boleh bersifat sekali-sekala, sebaliknya perlulah berterusan dan menyeluruh. Hal ini penting demi memastikan matlamat pembangunan pendidikan negara dan pembinaan modal insan yang holistik dapat dicapai dengan jayanya. Sekian, terima kasih atas perhatian anda.